Assalamualaikum. Jom kita tolong sura algebra lagi. Dan kali ni begini. Okey. 2y tambah 3y. Okey, boleh tambah ataupun tidak. Okey, macam mana tahu boleh tambah? Okey, kita tengok dua perkara, iaitu sama jenis dan yang kedua sama kuasa. Okey, jadi sekarang tengok sini. Kita tengok apa algebra dia je lah. Okey, y dan y. Okey, sama jenis y. Okey, sama kuasa tak? Okey, y kuasa berapa? Okey, kalau tak ada nombor maksudnya dia kuasa 1. Jadi y kuasa 1. Sini pun y kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tambah. Jadi 2 tambah 3 dapatlah 5y. Okey, settle. Okey, contoh yang kedua. Contoh macam 4y kuasa 3 tolak 5y kuasa 3. Okey, sama juga macam tadi. Okey, sama jenis dan sama kuasa. Jadi 4y kuasa 3 tolak 4y kuasa 3 tolak 5y kuasa 3. Tengok y, tengok y. Okey, y sama jenis. Okey, kuasa berapa? Kuasa 3 dan sini pun kuasa 3. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita boleh tolak. 4 tolak 5 dapatlah negatif 1y kuasa 3. Okey, 1 tu nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey. Okey, jadi contoh yang lain pula. Okey, y kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 6y kuasa 2. Okey, sama juga macam tadi. Okey. Kalau tak biasa, kita boleh buat cara, kita boleh buat satu demi satu. Buat dua ni dulu. Okey, jadi y. Okey, kuasa 2, kuasa 2. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi kalau jadi tambah je lah. Okey, kalau tak ada nombor maksudnya 1. Jadi 1 tambah 2 dapatlah 3y kuasa 2. Okey, lepas tu ini bawa ke bawah lah. Okey, lepas tu buat je macam tadi lah. Y. Okey, sama jenis. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tolak. 3 tolak 6 dapatlah negatif 3y kuasa 2. Okey, faham? Okey, contoh lain. Okey, nak tunjukkan cara yang ni. Kalau secara terus. Okey, yang ni kita boleh tengok y dan y. Okey, sama jenis. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, sama kuasa. Jadi kita boleh buat terus. Tengok sini. 1 tambah 2 tolak 6. Jadi guna je kalkulator dapatlah negatif 3. Y kuasa 2 tulis je balik. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita sambung lagi. Okey, katalah negatif k kuasa 4 tolak 4k kuasa 4 tambah k kuasa 4. Okey. Kita boleh guna cara yang tadi, iaitu kita buat dua bahagian ni dulu. Okey, jadi k sama jenis, kuasa 4, kuasa 4. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Boleh buat dua ni dulu. Negatif 1. Kalau tak ada nombor, maksudnya 1. Negatif 1 tolak 4 dapatlah negatif 5. K kuasa 4 salin balik. Lepas tu dia buat bawah balik. Okey, yang ni buat hutang bawah. Okey, lepas tu selesai lah. Jadi k kuasa 4, kuasa 4. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi buat je lah. Negatif 5 tambah 1 dapatlah negatif 4k kuasa 4. Okey, settle. Okey, lepas tu macam mana kalau dia macam ni. Kalau ada banyak contoh. Y. Okey, contoh yk tambah 2yk tambah, okey, 2 ni dulu lah. Okey, yk tambah 2yk. Okey, macam biasa kalau tak ada nombor maksudnya 1. Okey, macam biasa juga kita tengok y k. Okey, sama jenis. Okey, y kuasa 1, y sini pun kuasa 1. K kuasa 1, k sini pun kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa untuk semua. Jadi boleh tambah. 1 tambah 2 dapatlah 3 yk. Okey, settle. Okey, itu saja. Okey, contoh lain. Okey, y kuasa 2k tambah 2y kuasa 2k. Okey, jadi macam tadi juga. Okey, kita settlekan. Kita tengok dulu y k. Okey, sama jenis. Okey, y kuasa 2. Sini y pun kuasa 2. Okey, sama. K kuasa 1. K sini pun kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tambah. 1 tambah 2 dapatlah 3. Lepas tu y kuasa 2 k. Okey, salin je balik. Okey, settle. Okey, contoh seterusnya ialah macam ni. Okey, katalah 4y kuasa 3k tambah
2 KY kuasa 3. Okay, nampak sini dia berbeza kedudukan, cumanya dia kedudukan dia beza, YK sini KY. Tapi kita tengok macam mana. Okay, sebenarnya dia tak kisah kedudukan walaupun ni. Okay, asalkan dia sama jenis dan sama kuasa. Okay, contoh sini Y kuasa 3, Y KK, okay, sama jenis. Y kuasa 3, Y kuasa 3, okay, sama kuasa. K kuasa 1, K kuasa 1, sama kuasa juga. Jadi boleh tambah 4 tambah 2 dapatlah 6. Okay, betul boleh tulis lah. Nak tulis mana-mana pun tak kisah. K dulu pun boleh, Y dulu pun boleh. Okay, yang ni pun betul ataupun yang macam ni pun betul. Okay, dia tak kisah. Okay, settled. Okay, contoh lain. Okay, contoh macam 4Y kuasa 2K tolak KY kuasa 2. Okay, sama juga macam tadi. Okay, jadi kita tengok KY, Y, K sama jenis, K sama jenis. Y kuasa 2, Y kuasa 2, K sama kuasa. K kuasa 1, K pun kuasa 1 dan sama kuasa juga. Jadi boleh tolak 4 tolak 1 dapatlah 3. Okay, betul boleh tulis nak mana satu. K dulu pun boleh, Y dulu pun boleh. Sama je. Okay, faham? Okay, settle. Okay, lepas tu yang mana pula? Okay, yang ni pula negatif Y kuasa 3, K kuasa 2 tolak. Sekejap ni macam mana dia ambil kisah lain lah. Okay, kisah lain. Okay, contoh lain. Negatif Y kuasa 3, K kuasa 2 tolak 5, K kuasa 2, Y kuasa 3. Okey, jadi kita macam tadi juga tengok jenis dulu. Okay, Y, K sama jenis. Y kuasa 3, Y kuasa 3. Okey, jadi sama kuasa. Jadi okey, tak habis lagi. Sorry. Y, K sama jenis. Lepas tu Y kuasa 3, Y kuasa 3. K kuasa 2, K pun kuasa 2 je, sama kuasa. Jadi boleh tolak. Jadi negatif 1 tolak 5 dapatlah negatif 6. Y kuasa 3, K kuasa 2. Nak tulis K kuasa 2, Y kuasa 3 pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana pun okey. Okey? Faham? Okey, settle. Okey, lepas tu. Okey, contoh. Kamu dapat macam ni. 2Y tambah 3. Okey, boleh tambah ke tak? Tak boleh. Okay, dia boleh wujud macam ni, cuma dia tak boleh tambah sebab sini ada Y, sini tak ada Y. Okay, biar je lah macam tu. Okay, yang ni pula contoh macam 2Y kuasa 2 tambah 3Y. Okay, walaupun Y, okay, ni sama, tapi kuasa dia lain. Y kuasa 2, Y kuasa 1. Dia boleh wujud, cumanya dia tak boleh tambah ataupun tolak lah untuk sini tambah. Okay, settle. Contoh lain, 2YK tambah 3Y. Okay, walaupun sini Y dan Y kuasa 1, Y kuasa 1. Tapi sini ada K, sini tak ada K. Jadi tak boleh tambah juga. Okay, biar je macam ni. Okay, contoh lain. 2Y K kuasa 2 tambah 3Y K. Okay, kita tengok sini. Walaupun Y K, Y sini kuasa 1, Y sini kuasa 1. Tapi sini K kuasa 2 dan sini K dia kuasa 1. K ni yang tak boleh. Okay, K ni menyebabkan dia tak boleh tambah lah. Okey, sudah. Okey, faham? Okey, jadi ingat mesti sama jenis dan sama kuasa. Okey, itu yang penting. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, share. Saya bagi kepada kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.